Q R S U V W Y and Z. Banana. One. Okey geng, kita dah sampai ke Hulu Tamu Eco Resort. Tempat ni memang kita memang aim nak pergi kan. Nak duduk belakang? Baby tunggu. Check in, masuk, tutup pintu. So kita nak buat bakar buat panas ni. Boleh ke tidak? Aku nak apa? Panjang banyak kaki. Dia lah ni. Okay, jalan. Kita berada di resort dia sekarang. Ini memang tempat yang kita nak pergi ya kan. Asyik penuh je. Tapi penuh je booking tu. So kita berada di dalam compound owner ke tau sebenarnya. Besar weh ya. Keseluruhan ni besar gila. So bagus lah dia duduk dalam ni. Dan dia Very clean. Cheers, orang putih lah. she feel kan? Cantik, bersih. Ni rumah owner kan? Rasanya Best kan di sini. Tapi secluded lah pada tempat luar. Jangan kalau dapat sempat. okay, kita dah sampai dekat car park dia. Lelok. Licin. Okay, ni dia punya parking. 15. Tapi pergi dekat surau dulu nak drop barang. Okay, ni tempat parking. Okay, this is the owner. Maka abang lah. Makin sikit. Jadi kalau 13-14 satu grup. So 16 kosong abang boleh pilih 16. At least adalah selesa lah sikit. Masuk dalam ni bang. Masuk dalam ni nanti river masuk dalam tu. River sampai dekat konkrit ada cone tu. High five. Siapa tapak 14, 15, 16 dia boleh masuk dalam ni untuk loading barang. Then dah selesai loading barang, hampa kena keluar lah. Parking dekat tempat yang telah disediakan. Saya tak takut sebab saya pergi sahur. Berenang kan Kaki tepi sikit. Kamera tak nampak. Hey bang. Okay. Pusing-pusing. Buka dengan adik dulu dalam kereta tu. Adik seorang-seorang. Sini lelaki perempuan asing. Habis buang dah. Okay, Kak, abang nama siapa bang? Taufik. Taufik. Okey, cantik tempat ni.
First time ke? First time. First time. Okay. Korang dah biasa lama. Yelah sini dah lama. Tapi Cumanya selalu penuh. You. dapat 16. Ni dapat 16. Dapat 16 ni kira end lot dah. Sebab tu kalau tu dapat orang ada tu kalau dalam tu sungai. Ni dapat 15 yang abang Rajani ni book. Dia tengah hari dia panas. Sebab dia tak ada pokok. Ni 16. 13, 14 nanti ada satu group. Okey kat rumah. Boleh? Boleh. 16 ni hot tapak lah. 15 dengan 16 ni hot tapak ni. Okey geng, bersih geng tapak ni. Besar gila. Yay. Kena try sini pula. So yang ni 16. Toilet pun dekat. Depan ni je. Betul. Tok bar depan je lah. Adik, Raika. Tengok berpeluh geng. Tengok dia yang berpeluh berayak. Penat? Tak ya kan? Adik pula buat. Adik pula jumping. Mana boleh? Adik kena jumping lah. Adik tidur, kita pergi tour camp. Okay gang, ni kita punya setup. Ini saja tapak. Ambil kita nak jalan ke forest. Forest tapak ni. Sini, tapak forest. Dia redup lah kan. Memang redup redup. Lepas tu berangin jugalah. Memang ada laluan angin kat sini. Cantik weh tempat ni. Bersih. Memang betul lah dalam ChatGPT kata antara 10 terbersih di Malaysia. So kat situ ada Singki. So ini boleh grouping. Kita tak boleh tengok apa yang ada kat sana ke? Oh ya? Tak boleh. Ni pun tapak juga ni kan? So setiap tapak ada setiap tapak ada apa tu? Plug point. Ni wakaf tempat lepak-lepak. Untuk yang piknik pun boleh rasanya kat sini. Okay. Ni dia punya sungai cetek je. Daripada sana sampai sini cetek je sungai dia. Sebelah mana? Apa? Bukanlah. Tu apa? Daun. Okay, dekat sini owner memang sediakan wagon. Besar lah sikit kan wagon dia orang berbanding dengan wagon kita kalau wagon kita kecil lah. So ni tapak 24. Tengok perang angin. Tengok angin. Sedap lah. Ini surau. Okay. Lepas tu ni Singki.
Okay, Sinki ni geng. Nak tahu owner ni serius ke tak serius. Nampak tak tu benda ni. Ni tak tahu, kita tanya Haris. Ni apa Bi? Tu yang kotak tu. Ma, cepat explain. Baik. Kan? Tandas dekat sini geng, tandas asing lelaki dan perempuan. So dekat sini ada pilih. Okay, aku baru first time masuk ni. Okay, tandas duduk. Tengok lah. Apa tandas duduk. Okay, bersih ya. Bau pun wangi ya kak eh. Wah, ni dia punya Shower. shower. Saya ada kotor macam kat cerating. Cerating. Shower dia. Oh, wangi kan? Tandas dia. Apa ni? Dan tandas lelaki sama je lah. Template dia. Tuh. Abang tak explain yang bawah sinki tadi. Oh, grease. So ni apa? Ni tangki. Tong sampah. So siapa yang pergi dekat forest camp tadi tu dapat parking area sini kan? Dapat parking area sini. Yang forest dengan tapak tu. Okay, ni kita punya tapak. Right? Tapak 16 Tapi dia fair and square lah. Kalau hang punya tapak satu, hang punya parking ujung lah. Kan? Kita tapak 16, parking yang paling depan. Fair lah, adil lah. So ini dia punya assembly point. Tu tapak dia. Tapak kat sini aku rasa macam panas sikit lah. Tapak sini. Dia macam kurang ada apa. Tapi dia punya sungai kat sini macam best sih. Okay, tengok sungai. Tapi still cetek jugalah. Untuk rendam-rendam boleh lah. Kalau nak menyelam-nyelam tak boleh lah. Cetek lah. Standard lah. Bulu tamu kan. So dekat sini ais, dia ada jual ais. So bawa korang punya cooling box. So beli ais kat sini. Dia dah tambah RM1, 2 skop. Okey lah. So kat sini ada vending machine. So vending machine kat sini owner kata masuk duit. Okay. So kat sini ada sinki, tapak, dan tapak. So dekat tapak kita orang tu okey lah. Luas. Lega lah dapat tapak yang macam tu kan. Kalau macam ni macam kecil sikit kan. Tapi dia ada type dia lah. Kalau kecil sikit RM70. Kalau besar sikit RM100. Yang ni tapak kembar tau. Korang kena ambil dua. Kalau ada ada geng camping tu boleh lah masuk sini dua kan. Ni best lah. Bersih. So kita punya tapak memang best sebab dekat dengan tandas. Redup, nampak redup and lot besar. So ni kita punya setting Kita setting macam ni lah. Simple-simple je. Tapi pancit juga lah. Nak pasang semua tadi tu. Anak redup. Kita lepak malam-malam sambil dengan lagu. Aiskrim, 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 aiskrim. Payah nyanyi lah. Adik.